Momentum bermula bila kau buat benda kecil. Pakcik nak kongsi satu benda yang pakcik harap pakcik tahu masa umur 20-an. Perubahan besar tak mula dengan benda besar. Tapi dengan satu langkah kecil yang kita ulang hari-hari. Dulu pakcik fikir nak ubah hidup kena tunggu masa sesuai. Kena ada bajet, ada masa, ada tenaga. Tapi hakikatnya momentum tak tunggu semua tu. Momentum datang bila kau buat walaupun benda kecil. Contoh, pakcik nak tulis buku. Tapi idea banyak, otak berat. Jadi pakcik buat satu rule. Tulis satu ayat sehari. Mula-mula rasa pelik. Tapi hari kelima otak mula cari idea sendiri. Bila tak tulis rasa macam ada benda tak siap. Lepas sebulan siap satu bab. Sama juga bab duit. Jangan terus target simpan RM100. Start RM5 dulu. Bila kau nampak ia terkumpul, walaupun sikit, kau mula rasa yakin. Dari situ momentum jalan. Bila momentum ada, baru kau konsisten. Ramai gagal bukan sebab malas. Tapi sebab nak mula terus dengan benda besar. Bila tak jadi, dia putus asa. Tapi kalau mula kecil, kau bina keyakinan sikit-sikit. Lama-lama jadi tabiat. Dalam part 3, pakcik nak kongsi rahsia orang malas, tapi bijak macam mana dia cipta sistem yang buat dia mula walaupun tengah malas. Tunggu esok. Ini sistem yang pakcik guna sampai hari ni.